Astaghfirullahalazim. 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 A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad. Allah wahdahu la syarikalah, Muhammadu abduhu wa rasuluh. Tawajjaha syusyita fa innaka mansura. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon keampunan daripada-Mu ya Allah. Kami mohon kerahmatan-Mu ya Allah. Kami mohon taufik dan hidayat-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, keampunilah dosa-dosa kami, dosa-dosa kedua orang ibu bapa kami, dosa-dosa kaum keluarga kami, dosa-dosa guru-guru kami, dosa-dosa kaum muslimin dan muslimat ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kepermudahkanlah urusan kami di dunia dan akhirat ya Allah. Jadikanlah kami manusia yang sentiasa bersyukur kepada-Mu. Jadikanlah kami manusia yang sentiasa mencintai-Mu ya Allah. Jadikanlah apa yang kami lakukan ini sebagai suatu amal ibadat yang diterima-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, jika kami dipanggil oleh-Mu, tempatkanlah kami di kalangan orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Masukkanlah kami ke dalam syurga-Mu ya Allah, syurga yang paling istimewa ya Allah. Dan masukkanlah kami tanpa dihisab ya Allah. Masukkanlah kami dengan rahmat-Mu ya Allah. Kami memohon kepada-Mu kerana Engkaulah yang telah menciptakan kami. Engkaulah yang maha berkuasa, Engkaulah yang maha pengasih, dan Engkaulah yang maha penyayang. Engkaulah yang satu-satunya yang kami sembah, yang kami minta pertolongan ya Allah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, Allahu akbar, wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amin amin rabbana. Astaghfirullahalazim. Alhamdulillah. Alhamdulillah, saya bersyukur kepada Allah SWT kerana dapat datang sejauh ini ke Pasir Mas. Saya pun tak pernah sangka nak sampai ke masjid ini. Saya tak tahu pun tempatnya. Dan dalam seminggu yang lepas ni memang dapat panggilan telefon, boleh kata hari-hari, mana Masjid Thayyibah di Pasir Mas. Saya kata saya tak tahu, kena tanya penganjur dia. Dan saya minta supaya dihubungi dengan pihak yang menjemput saya lah. Dan saya alhamdulillah, Allah bagi ilham kat saya pada hari ini, suruh minta saudara Firdaus tolong datang ambil saya. Saya kata, saya ni daripada Besut, kampung di Besut, di sekitar Kota Baru ni biasalah. Jadi ada bapa saudara saya ni tinggal di Pasir Hor. Saya tahu Pasir Hor dengan Pasir Mas ni dekat. 4 tahun lepas adik saya kahwin dengan orang Pasir Mas. Jadi orang tunjuk peta-peta tu sampai ke rumah tu. Jadi 4 tahun lepas sampai ke sini lah. Dan bila saya dibawa daripada Pasir Hor tadi sampai ke sini, memang sah lah. Orang yang tadi pun saya tak akan jumpa punya. Tak ada signboard, tak ada tanda. Itu masalahnya. Jadi saya beritahu dengan Firdaus, naikkanlah pasal dia punya signboard dekat simpang yang dia panggil tu Selekoh Patoh. Saya dengar dia telefon tadi, dia kata siapa kat Selekoh Patoh, masuk sebelah kanan. Allah Akbar. Saya pun tanya, Selekoh Patoh ni lagu mana? Rupanya Selekoh Tajam. Allahu Akbar. Subhanallah. Alhamdulillah. Saya, tuan-tuan dan puan-puan, tinggal di Madinah, lebih kurang 8 minit daripada Masjid Nabawi. Allahu Akbar. Rumah saya ni, kalau keluar saja daripada rumah tu nak pergi ke Masjid Nabawi, yang pertama sekali saya nampak Bukit Uhud, Jabal Uhud depan tu. Memang nampak. Kalau naik kereta 3 minit, kalau berjalan kaki jauh jugalah, tapi nampak lah. Sebenarnya dekat saja. Dan di peringkat awal saya duduk di sana dulu, memang selalu mengalirkan air mata bila tengok Jabal Uhud. Kenapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, dia kata, Bukit Uhud cintakan aku, aku juga cintakan Bukit Uhud. Ya Allah, saya boleh duduk di situ. Terasa sangatlah nikmat yang Allah bagi. Dan naik kereta, start enjin, mulalah perjalanan saya nak pergi solat subuh. Tak ada kereta, jalan besar, tak ada kereta, boleh terus saja pergi. Kalau jalan terus saja 8 minit, tetapi kadang-kala kena berhenti. Kenapa kena berhenti? Traffic light.
Tuan-tuan dan puan-puan, Allahu Akbar, jalan nak pergi ke Madinah bagi penduduk tempatan yang duduk sekitar tak ada kereta. Maksudnya orang Madinah tak heran pun Masjid Nabawi ni. Orang Malaysia je yang sibuknya pergi umrah, pergi haji. Yang penuh dalam masjid itu orang luar. Dan mereka ini yang berada di sekitar-sekitar saya, rumah saya ini, solat dekat masjid, dekat rumah. Tuan-tuan dan puan-puan, Allahu Akbar, saya di Masjid Nabawi itu ada parking kereta saya sendiri. Kalau siapa yang dah pernah pergi haji, pernah pergi umrah, bawah masjid itu tempat parking. Kalau kita masuk, tandas tempat ambil wuduk. Kalau buka ke sebelah kanan, jalan sikit sebelah kanan, buka pintu dia tu, parking. Jadi setiap satu lot parking itu ada 220 parking, tempat letak kereta. Ada satu parking, dia ada nama lah 11A, 12A. Ini tingkat atas. Jadi 11A, lepas sebelum 11A, 10A. 11A untuk parking bermusim. Kita bayar sekali setahun. Saya ambil yang itu, RM1,500. Jadi masa hari Jumaat, masa bulan Ramadan, tak ada masalah. Tempat saya memang ada, orang lain tak boleh masuk. Tak datang, kosong. Parking yang sebelumnya 10A, satu petak, itu untuk yang pergi dibayar mengikut jam. 1 jam RM1. Duduk 3 jam RM3. Okey. Jadi dia selang-seli, bayar ikut jam bermusim, bayar ikut jam bermusim. Yang bayar bermusim ini tuan punyanya adalah penduduk Madinah. Biasanya begitu. Pada waktu Maghrib dan Isya, parking tu berjumlah 220 parking, 80% penuh. Bermakna lebih kurang 160 kereta lah. Ada 40 kosong. Yalah, masing-masing ada yang ada kerja kan, tak tiap-tiap hari dia pergi. Ini Maghrib dan Isya. Waktu subuh 15 kereta. Hari-hari macam begitu, tak sampai 20 kereta. 2 tahun saya duduk di Madinah, itulah yang saya perhatikan waktu subuh. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, hari ini di masjid ini waktu Maghrib tadi ada 2 saf. Luar sampai dalam, belakang ada sikit. Esok subuh saya tak tahulah ada berapa orang. Sama je standard dia di Masjid Nabawi ke ataupun di masjid kampung kat sini, bilangan waktu Maghrib dan subuh merupakan suatu ujian yang sangat besar kepada kita. Masya Allah, subhanallah, Allahu Akbar. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ini di Madinah, bumi berkat, tanah haram. Allah dah janji dah 2 tempat dia, Mekah dan Madinah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia berdoa dengan Allah, ya Allah, ya Tuhanku, berikanlah rasa cinta kepada mereka yang datang ke Madinah ini sebagaimana aku cintakan Mekah, kalau boleh lebih lagi. Dan Allah makbulkan. Allah makbulkan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu orang yang pergi ke Madinah, dia akan rindu pada Madinah. Siapa yang pergi umrah, pergi haji, pernah duduk di Madinah, dia akan rindu pada Madinah. Jadi ramailah yang pergi di Madinah ini jumpa dengan saya. Sebab kira-kiranya macam popular jugalah tuan-tuan. Popularnya macam mana? Buku travelog haji lebih 1/2 juta orang baca. Orang pergi haji, orang yang suka membaca, dia akan beli buku travelog haji. Kenapa? Tuan-tuan belilah dulu, jadi tahulah. Dalam 10 orang dalam masuk Masjid Nabawi orang Malaysia, 6 orang yang akan baca, yang pernah baca, pernah pegang. Dia tahu nama saya, Muhammad Kamil bin Ibrahim, tetapi tuan dia tak tahu. Saya pernah solat dalam Masjid Nabawi, sementara nak menunggu Isya, duduk sebelah dengan orang Melayu. Dia tanya saya tanya dia lah, Haji bila sampai Haji? Dia kata dah 2 hari sampai di Madinah, ini nak pergi ke Mekah lah, besok ataupun lusa. Dan dia tanya saya, Haji bila sampai? Saya duduk di Madinah. Saya kata,
Bila beritahu duduk di Madinah, memang dia orang akan suka lah nak bersembang. Sebab orang duduk Madinah macam satu nikmat. Bukan semua orang boleh tu. Dia pun tanya saya, Haji bekerja ke Haji belajar? Saya bekerja. Saya kata saya bekerja di Universiti Taibah. Sama nama dengan apa ni, masjid ni. Taibah ni apa makna tahu tak? Taib ni baik. Ini universiti baik, apa ni, masjid baik ni, kan? Jadi saya kata saya ni mengajar di Universiti Taibah Madinah, dalam dekat Madinah, sebelah Universiti Islam Madinah. Dia kata jadi tuan ni kenal, Haji ni kenal lah. Dia kata ada seorang profesor tu, dia kata dia berhenti UiTM, kerja dekat universiti di Madinah ni. Saya pun tanya dia siapa nama. Muhammad Kamil, Prof Muhammad Kamil. Saya kenal sangat lah dia tu. Dan saya tanya lagi, saya kata macam mana tuan kenal dengan Profesor Kamil ni? Saya ada beli buku dia bagus. Dia kata memang bagus, siapa yang pergi haji, nak pergi haji patut beli buku tu. Betul lah tu. Saya pun seronok lah dengar, sebab dia tak kutuk saya. Jadi kalau lepas saya diam je, saya tak cerita, dan saya pun solat sebelah dia lah. Saya pastikan saya solat isyak itu sebelah dia. Lepas solat isyak keluar, sambil sembang cerita lah sikit sepanjang. Bila dah sampai keluar dekat parking tempat kereta saya nak pergi ke kereta tu, saya pun beritahu dia, saya pegang dia, saya kata, Tuan Haji, saya lah Muhammad Kamil yang tuan cerita tadi tu. Terus dia tengok, boleh peluk tak? Boleh, bagi kita peluk. Ini biasa tu tuan-tuan dan puan-puan. Jadi biasanya Allahu Akbar, orang pergi haji, pergi umrah, dia akan rindu dengan Madinah. Dan biasa saya jumpa orang jemaah haji ni hari-hari, insya-Allah hari-hari sepanjang tahun. Itulah kerja saya. Kalau tuan-tuan nak pergi haji tahun ni, pergi umrah ke, sampai saja Madinah, telefon saya, beritahu nak pergi ziarah saya, insya-Allah saya bawa ke rumah. Satu malam 4 orang. Kereta saya muat 7 orang, 7 seater, 7. Anak saya 4, jadi tetamu boleh bawa 4. Dia muat 7 kan, saya boleh bawa 8. Dia nombor 8 tu tarik nafas sikit, insya-Allah tak ada masalah. Jadi sampai di rumah, kita meraihkan tetamu mengikut apa yang diajar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah ajar macam mana dalam kisah Nabi Allah Ibrahim. Nabi Allah Ibrahim menerima 3 tetamu yang dia tidak kenal, dan dia suruh isteri dia panggang daging lembu, anak lembu. Itu orang tak kenal. Kalau orang kenal macam mana? Lagi baik dah kot. Jadi rumah saya ni, siapa datang rumah saya, insya-Allah kami bagi makan nasi Arab. Hari-hari isteri saya masak nasi Arab. Nasi Arab ni banyak jenis. Mandi, kabsah, gidra, maklubeh, ozi, banyak jenis. Hari-hari bertukar menu dia. Kerana apa? Orang yang datang bertukar-tukar, tetapi yang tak bertukar saya, tuan rumah tu. Bosan dah saya makan nasi Arab ni. Tetapi kita nak bagi bihun ke mi goreng ke kepada tetamu, tak rasa tak sesuai. Bihun ada di Pasir Mas. Jadi pernah kami bagi nasi lemak, nampak muka semacamnya. Jadi saya kata tak payah layang, kita buat nasi Arab je. Jadi balik saja daripada waktu Isya, sampai saja di rumah, masuk ruang tamu, isteri saya kata, minta maaf, saya nak pergi ke dapur nak masak. Tuan-tuan duduklah. Isteri saya 40 minit insya-Allah selesai nasi Arab, boleh angkat kepada tetamu. Dia terror. Dia dah terbitkan 2 buku dalam 2 tahun duduk di sana. Bukan sekadar resipi yang pertama, yang kedua aroma antara benua. Dalam aroma antara benua, semua boleh kata resipi luar negara, termasuklah nasi Arab. Dan sementara nak menunggu nasi masak, kena dengar dulu saya bercakap, bagi tazkirah dulu. Saya paksa dengar, mengantuk ke tak mengantuk ke, kena dengar. Kenapa? Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menghadiri majlis ilmu, dia berada dalam taman syurga.
Jadi saya membina taman syurga dalam rumah saya hari-hari, dan para malaikat berduyun-duyun datang, insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, rumah saya tu insya-Allah kalau mengikut janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka datang malaikat, dia mendoakan mereka yang hadir. Tuan-tuan sekarang ini duduk dalam rumah Allah, duduk dalam majlis ilmu, insya-Allah ini taman syurga. Tak payah pergi Madinah, tak payah pergi Rauzah. Masuk taman syurga hari-hari kalau kita pergi menghadiri majlis ilmu. Sambil itu dalam hati berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mintalah dengan Allah apa nak ada, kita minta dalam taman syurga, insya-Allah akbar. Dan saya kata saya kena bercakap, nak bagi ilmu untuk diri saya dan juga untuk tetamu. 4 orang pun saya tak kisah, 3 orang pun saya tak kisah, 2 orang pun saya tak kisah, 2 saf saya tak kisah, 5 saf pun saya tak kisah, 1000 orang pun saya tak kisah. Saya datang ke sini semata-mata kerana Allah, semata-mata kerana Allah, semata-mata kerana Allah. Sebab itu nak jemput saya sangat mudah. Syarat yang pertama, jangan bayar saya tak nak. Yang kedua, orang yang datang ke sini nak dengar, jangan kena bayar duit, kena free of charge. Saya tak mau. Kalau saya tahu ada majlis yang kena bayaran kepada orang nak datang, saya tak pergi. Saya nak biar percuma. Kerana ilmu ini datangnya daripada Allah, kita pinjam sekejap saja. Dan dengan nikmat yang Allah bagi kepada saya ni, malu saya lah nak terima daripada Allahu Akbar. Sekarang ini nak belajar Fatihah RM100. Orang yang daftar awal boleh murah sikit. Datang daftar lewat RM100 lebih. Bayangkanlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabatnya buat satu syarikat, tubuh syarikat, siapa nak belajar Fatihah kena bayar. Allah tak malu kita zaman sekarang ni. Kita sampai ke tahap itu, cara kita mencari nafkah. Allahu Akbar. Itu yang saya tak nak. Kalau orang nak buat, tapi bagi saya tak nak. Inilah ujian di antara ujian kehidupan pada akhir zaman. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, jemaah haji, jemaah umrah yang datang rumah saya ni, saya selalu tanya, ya Allah, dia kata, Prof, saya ni rindu sangat dengan Madinah. Dah datang dah tahun lepas, tahun ni datang lagi. Ada tu dah 3 tahun lepas datang, tahun ni datang, kumpul-kumpul duit datang. Saya pun tanya dekat dia, sebut dengan saya 5 perkara yang you rindu tentang Madinah. Cuba sebut dengan saya. Dah rindu sangat. Satu apa? Selalulah tak boleh nak jawab. Makam Rasulullah, Raudhah, taman syurga. Habis apa lagi? Apa lagi? Tak boleh nak cerita. Apakah yang dirindui oleh mereka yang pergi Madinah? Abstrak. Ada dalam ni rasa rindu. Betul lah, sebab Allah SWT diminta oleh Rasulullah supaya orang yang datang ini ada timbul rasa cinta. Tetapi cinta tak apa? Tak tahu. Masya Allah, subhanallah, Allahu Akbar. Tuan-tuan, saya duduk 2 tahun di Madinah ni, saya perhati, saya duduk dalam Masjid Nabawi ni 8 jam sehari. Kerja saya duduk dalam Masjid Nabawi. Sebab saya nak pergi ke sana kerana Masjid Nabawi tadi, kerana Allah SWT, dan saya kerana Masjid Nabawi itu ada kat Madinah je. Saya duduk dalam Masjid Nabawi itu 8 jam lebih. Tetapi saya memerhatikan jemaah haji, jemaah umrah yang pergi, subuh dia pergi, dia awal sejam, setengah jam dia pergi, lepas tu dia balik. Zuhur dia pergi, dia balik. Asar dia pergi, dia balik. Maghrib dengan Isyak dia cantum sekali. Berapa jam agak dia duduk dalam Masjid Nabawi satu hari suntuk tu? 4 jam. 4 jam, tuan-tuan. Rasulullah SAW bersabda, ada 3 tempat yang disyariatkan untuk bermusafir dan beramal ibadat: Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa. Saya baca sekali lagi, ada 3 tempat yang disyariatkan untuk bermusafir dan beramal ibadat: Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa. Apa maksud disyariatkan? Dituntut dan diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia boleh jadi sunat, boleh jadi wajib. Tuan-tuan, saya daripada Shah Alam balik ke Besut, datang ke Pasir Mas.
Ini bukan dituntut dan diperintah oleh Allah SWT dari sudut bermusafir dan beramal ibadat. Kalau saya daripada Shah Alam, saya kata saya datang ke Masjid Al-Tayyibah Madinah, Al-Tayyibah Pasir Mas, kerana nak solat berjemaah kat sini, dapatlah pahala berjemaah. Perjalanan apa semua tu biasa saja. Sebab Allah tak sebut, Rasulullah tak sebut, dia tak kata 3 tempat yang disyariatkan untuk bermusafir dan beramal ibadat: At-Tayyibah Pasir Mas, Masjid Nabawi Madinah. Dia tak kata macam gitu. Masya Allah. Sekali lagi ya saya sebut, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa. Wah, ujian betul tu untuk ibu bapa tu. Itu ujian tu, ujian keadaan segera. Macam mana nak kawal anak ni? Minta doa dengan Allah SWT. Jangan tak bagi dia datang masjid. Ramai orang tak nak anak dia datang masjid kerana anak dia buat bising dalam masjid. Tidak, jangan begitu. Biar dia datang. Tetapi kita dalam hati ni berdoa, ya Allah, ya Tuhanku, permudahkanlah aku ni, ya Allah. Aku datang ni nak mendengar ilmu-Mu, ya Allah. Kena sentiasa minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, Allahu Akbar. Hadis tadi ada tak dia sebut Mekah? Ada tak? Tak ada tak dengar kan? Dia tak sebut Madinah kan? Dia tak sebut Palestin Dia sebut Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa. Orang Melayu, orang Malaysia pergi umrah dan haji, 4 jam dia duduk dalam Masjid Nabawi. Yang saya tengok 20 jam duduk kat mana? Duduk dalam hotel. Allahu Akbar. Datang 7,000 km, duduk tidur, duduk berehat dalam hotel. 4 jam saja duduk beramal ibadat dalam Masjid Nabawi. Inilah ujian yang paling besar untuk mereka yang pergi haji dan umrah. Puak-puak inilah yang bila balik ke Malaysia tak boleh datang maghrib solat berjemaah di masjid, yang tak boleh datang waktu subuh untuk berjemaah. Kenapa? Dekat sana dia duduk tidur dalam hotel. Dia hanya pergi balik. Dia solat 5 waktu di sana, betul, dalam masjid, tetapi yang selebihnya duduk berehat dalam hotel. Ini yang kita nampak. Sebab itulah saya hari-hari saya nak jumpa jemaah haji, jemaah umrah yang duduk di Madinah, yang pergi ke Madinah, nak beritahu haji yang mabrur tidak ada balasan kecuali syurga. Bila tuan-tuan tahu dapat haji mabrur? Bila balik lepas haji? Tidak, saya kata haji mabrur hanya kita tahu bila kita mati. Sebab balasan dia tidak ada balasan kecuali syurga. Mati saja, ya Allah, masuk kubur luas, ada cahaya lagi dalam kubur. Lepas tu rasa sekejap saja, pum, dibangkitkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Masuk rasa di padang mahsyar, Allah tak hisap pun kita, terus masuk syurga tanpa dihisap. Barulah tahu dapat haji mabrur. Itu pun tak tentu lagi. Adakah itu disebabkan haji ataupun disebabkan oleh faktor-faktor lain? Jadi orang yang tahu dia perlu mempertahankan haji mabrur itu sehingga dia mati, dia tak akan buat perangai lagu tu. Baru ni saya jumpa di KLIA, balik daripada umrah, nak balik ke Kota Baru. Siap telefon dah daripada KLIA Kota Baru tu, KLIA apa ni, di airport tu. Oi, dia mau tolong order kawan nak nasi paprek, kawan nak gini, nak tom yam, nak gini, nak tu. Hak tu hak dia ingatnya. Orang yang tahu dia nak mempertahankan umrah dia duduk dalam keadaan tawaduk. Subhanallah. Ya Allah, mampu tak aku nak buat sebagaimana aku buat di Mekah dengan Madinah ni, ya Allah. Aku solat 5 waktu di masjid, ya Allah. Ya Allah, aku bangun malam tiap-tiap malam, ya Allah. Ya Allah, aku baca Quran tiap-tiap hari, ya Allah. Orang yang tak faham ini, haji dan umrah ini seperti perjalanan biasa saja. Dan orang-orang ini dia tidak datang ke masjid untuk solat berjemaah. Tuan-tuan tengok tok haji kita tiap-tiap tahun 30,000 dah pergi. Tahun ni kota kurang sikit, 20%, 22,000. Setiap tahun 30,000. Umrah 100,000 lebih. Mana yang 100,000 ni? Yang mana 30,000 yang tok haji semua ni? Sampai masjid kita maghrib macam ni 2 sah, macam mana pasal subuh tak sampai 1 sah? Inilah ujian yang paling besar, tuan-tuan dan puan-puan, dalam hidup kita. Saya tanya tadilah, berapa lama saya boleh bercakap ni ya? Jadi dalam kereta tadi dia beritahu saya 1 jam. Ini baru introduction.
Berapa lama ya Imam boleh bercakap ni? Saya ni datang jauh tahu. Saya tak minta bayaran, saya minta masa je. Sikit je masa. Saya minta masa sikit. Saya tak minta duit, saya tak minta apa. Cuma saya minta masa sikit supaya puas hati saya bercakap. Saya datang ini semata-mata kerana Allah, semata-mata kerana Allah, semata-mata kerana Allah. Tuan-tuan ingat boleh sampai 40 minit. Satu buku 200 muka surat. Tajuk dia bersyukur saat diuji. Nak mudah senang je, tak payah dengar saya bercakap. Tuan-tuan ambil buku ni baca. Tetapi ramai orang tak suka baca. Lepas saya bercakap ni, tuan-tuan tak payah beli buku. Saya bukan kempen beli buku, supaya tuan-tuan dapat ilmu yang bermanfaat. Kerana apa? Bila saya mati besok, ada 3 sahaja yang masih hidup lah. Yang pertama, amal jariah yang saya buat, ilmu yang saya ajar yang bermanfaat. Yang ketiga, anak yang soleh dan solehah yang mendoakan kedua orang ibu bapa ni. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, Allahu Akbar, saya nak cerita sikit lah. Pada tahun 2011 saya ditimpa bencana. Bencana apa? Saya tinggal di Segamat. Masa tu saya baru lepas jadi pengarah kampus UiTM Johor. Jadi pada suatu petang hujan dalam pukul 2.30 begitu. Kemudian saya tengok air di sungai Segamat dah tinggi, tapi belum lagi, adalah 2-3 meter lagi nak melepasi parit jalan raya. Jadi saya kata pada isteri saya, yang ini macam nak banjir lagi ni. Tapi bukan hari ni lah, esok lusa ni kalau nak banjir pun esok lusa. Tetapi Allah gerakkan saya masuk dalam bilik. Saya ada perpustakaan saya sendiri. Panjang dia saya ingat sama dengan inilah ruang ini, daripada sana ke sana. Kalau panjang pun sikit lagi. Jadi saya panjat sebelah atas tu, saya ambil fail peribadi saya. Dalam tu ada CJ saya, CJ PhD saya, master saya, bachelor saya. Ambil itu, letak atas meja makan. Kalau saya takut banjir, saya akan letak di tempat yang lebih tinggi. Ni tidak, terbalik. Ambil, letak atas meja makan. Pukul 3 petang, saya pun kata, mari Amirul, saya ayah nak hantar. Amirul ni anak saya nombor 3, dia belajar di sekolah Muar, asrama. Pergi hantar. Tengok sungai Segamat, air banyak tetapi belum sampai tahap untuk melintasi jalan raya. Jadi dalam perjalanan tersebut hujan renyai-renyai sampai ke Muar. Muar ni tak lama, 40 minit begitu saja. Anak saya sendiri pun malah dah bercakap dengan saya sebab hujan lagi. Dia turun, dia terus naik. Saya pun biasanya kalau balik akan berhenti makan dulu. Lepas solat asar berhenti makan, sembang-sembang dengan anak-anak yang lain lah. Hari itu pun tidak, saya terus balik. Lebih kurang 10 km daripada rumah saya, dah sampai ke Segamat. Kawan saya, jiran saya, telefon saya, dia kata, Prof kat mana ni? Saya dekat dah nak balik ni, ada 10 km lagi. Air dah melintas, bro. Ya Allah, air dah melintas dalam masa sejam setengah. Tinggi mana, saya kata? Dah masuk kawasan lepas jalan rumah kita. Saya pun kata kat dia, Dip, boleh tolong saya tak? Sebelum tu saya tak minta tolong lagi. Okey, saya nak balik sekarang ni. Lalu saya pun terus pergi 2 km lagi, dah tak boleh pergi. Jambatan runtuh. Jadi saya pun telefon balik kawan saya ni, adik ni, saya kata, Dip, saya tak boleh masuk ni Segamat ni, ada jalan lain tak? Oh, jalan ni pun tak boleh, jalan ni pun tak boleh, jalan itu tak boleh. Kita nak pergi ke rumah tu kerana mengingatkan harta benda kita kat rumah ni. Kereta nazar saya bawa Izora. Kereta nazar saya duduk parking kat situ. Jadi saya duduk fikir, saya sayang ni harta kita ni dalam rumah lagi. Saya pun telefon adik, Dip, kata saya tak boleh masuk dan Dip, boleh tak tolong sikit? Tolong apa? 3 perkara saya nak. Yang pertama, tolong masuk dalam rumah tu, ada fail atas meja. Itu CJ saya tu, tolong ambil. Kemudian masuk dalam bilik tidur, almari tu, laci yang pertama tu tolong ambil, angkat semua sekali. Itu Kak Roza, isteri saya. Kak Roza punya barang-barang tu, pasportnya dan sebagainya lah. Itu yang pertama. Yang kedua, tolong pergi ke perpustakaan saya, tolong ambil komputer saya, laptop saya ada 3.
tolong bawa keluar, itu kerja saya tu. Tak ada tu, habis tu. Yang ketiga, tolong alih kereta nazar tu pergi tempat tinggi sikit. Itu yang sempat ingat. Habis letak situ, saya sana nak pergi sana tak boleh, kontak orang sana boleh tak, nak lalu jalan kemas tak boleh, sana tak boleh. Bayangkanlah masa hari akhirat. Ya Allah kata kita dah tak ingat orang lagi dah. Anak di kendong ini pun terlepas macam gitu. Ini baru sikit saja Allah bagi terpisah saja, sungai itu telah terputus jambatan dia. Masya Allah. Nak pergi sana tak boleh, pergi sini tak boleh. Nak masuk maghrib, saya pun kata kat isteri saya, yang kita balik rumah abah lah. Rumah saya di Jementah, abah saya di Jementah. Abah saya pula pada masa tersebut kena penyakit kanser tahap 4. Saya baru hantar dia pergi Kuala Lumpur. Rumah tu kosong, tapi kunci saya ada. Dan di utara pula adik isteri saya, adik ipar saya kena kanser payudara tahap 4 juga. Dua orang yang paling hampir dengan saya sedang menunggu maut. Saya pula kena banjir macam gitu. Masya Allah, itu ujian besar tu. Saya tak pernah kena banjir, tuan-tuan. Dalam perjalanan balik itu, adik telefon saya. Dia kata, Prof, 2 perkara saya dah buat selesai. 1 perkara saja saya tak boleh buat. Apa dia? Kereta tak boleh alih. Habis saya kata, saya buat keluar, saya letak depan rumah saya. Jiran sebelah, dia letak dalam kawasan rumah dia. Tak apalah dik, terima kasih banyak-banyak. Dan tuan-tuan, saya balik tengah malam tu, hujan tep. Saya berfikir, apalah saya nak buat ni. Saya ada rumah satu lagi di Shah Alam. Buka komputer, tulis dalam komputer, saya kata saya ini mangsa banjir, saya tak boleh balik ke rumah saya nak pergi ke Shah Alam. Ada tak siapa nak jemput saya bagi ceramah? Itu yang saya tulis. Memang betul saya pergi Shah Alam, ada 2-3 ceramah, saya pergi ceramah. 3 hari kemudian adik telefon saya, dia kata, Prof, balik segera Prof, air dah surut. Kalau Prof balik lambat, melekat, lumpur tu tak sempat payah nak cuci. Tuan-tuan dan puan-puan, Allahu Akbar, saya pun segera bergegas balik. Saya tanya adik, dik, air setakat mana dik? Dekat cermin sisi kereta nazar. Bermakna paras dada saya. Baliklah, perjalanan yang patut 3 jam jadi 5 jam. Nak masuk bandar Segamat, saya tengok kiri kanan, ya Allah, semua perabot-perabot orang dah letak kat luar. Habis barang-barang. Sampai saya di rumah saya, katalah kereta saya menghadap ke depan, pagar kereta saya sebelah sini, ambil auto gate. Tuan-tuan tahu auto gate, ambil mesin dia tu, dia punya ni, tom, tak bergerak. Baru 2 minggu pasang, 1,500. Itulah mangsa yang pertama, nilai kepada kemusnahan, RM1,500. Saya pun turun kereta, saya kata, awak duduk kat sini ya. Saya dengan anak saya Amiru panjat tangga. Tuan-tuan tahu tak macam mana adik boleh masuk rumah saya? Tak ada terfikir ke? Saya tak ada kat rumah, saya suruh dia masuk. Macam mana dia masuk? Ini semua saya cerita ni dalam ni. Tetapi saya nak bagi ringkasan sikit. Rumah saya tak pernah berkunci, tuan-tuan. Sejak saya beli rumah tu sampai saya hari tu, saya tak pernah kunci. Pasal apa saya tak kunci? Orang kata, Prof tak takut ke? Takut apa? Kita kunci bila kita sayang barang rumah kan? Saya tak sayang satu pun barang dalam rumah saya. Ada satu TV besar saya beli. Kalaulah pencuri masuk, dia masuk ambil TV tu, ambil lah. Saya tak beli dah TV. Jadi bila kita tak sayang, kita tak peduli barang tersebut. Cuba tuan-tuan sayang barang. Handphone ni saya sayang. Kemana saja saya pergi, saya letak dalam poket, saya tak akan berlepasnya. Kereta saya sayang, saya akan kunci. Bila pergi, pap kunci. Rumah saya tak sayang. Sebab dalam rumah saya tak ada harta benda. Barang kemas, orang tanya, tak ada. Dulu isteri saya, Allahu Akbar, dia ada barang kemas. Satu, dia ada barang kemas yang besar sikit, dia tak pakai, dia letak dalam laci. Saya kata kat isteri saya, yang awak, saya tahu ada satu barang kemas lengan tangan tu, pasal apa tak pakai? Kalau awak tak pakai, cukup 1 tahun kena bayar zakat. Orang yang tak bayar zakat, rukun Islam, macam mana nak jadi golongan terpilih?
Jadi satu hari isteri saya ni balik, dia dalam keadaan sebab dia kata kepada saya, yang hari ni saya dah buat satu tindakan yang paling besar dalam hidup saya. Apa dia? Saya dah jual dah barang kemas tu. Saya pun tanya dia, berapa awak dapat duit? Tanya berapa, bukan nak kesian. Tanya berapa dapat duit? 8,000 dia kata. Awak nak buat apa dengan 8,000? 1,000 saya nak bagi kat sekolah Amiru, dia nak buat surau. 1,000 dekat sekolah Sofia, dia juga nak buat surau. 1,000 nak bagi kat mak, 1,000 nak bagi kat abah, abah nak pergi haji, 1,000 nak bagi situ, 1,000 nak bagi kat sini, 1 sen pun dia tak ambil. Dan saya kata pada isteri saya, itulah pendapatan, itulah pelaburan yang sebenar, itulah perniagaan yang sebenar yang takkan rugi sampai bila-bila. Masya Allah, barang kemas awak tetap ada. Jadi isteri saya tak ada barang kemas. Yang ada cincin yang dipakai itulah, dengan rantai sikit, itu je. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, adik masuk dalam tu sebab rumah tak berkunci. Jadi saya masuk dalam tu, buka pintu saja, Allahu Akbar, lumpur setinggi tu. Barang-barang, kerusi, sofa, kerusi kan duduk di ruang tamu yang berat, yang perlu diangkat oleh 2 orang, tak ada kat depan tu. Ke mana pergi sofa tersebut? Pergi ke dapur. Bayangkanlah tuan-tuan, air setinggi paras dada, berpusing-pusing, berputar-putar macam gitu. Dalam Quran selalu diceritakan tentang hari akhirat, hari pembalasan. Allahu Akbar, di mana gunung ganang, guntuh dan sebagainya. Ini baru air datang. Saya berjalan masuk, pergi ke bilik biasa tempat saya solat sunat, baca Quran. Satu bilik saya buat. Quran saya beli dekat Jafar apa? Jafar Awas tu, Quran besar, RM280 yang ada color hijau, merah, kuning. Tajwid. Siapa yang baca buku Travelog Haji tahu saya 40 tahun tak reti baca Quran. Buta huruf. Belajar pada usia 41 tahun. Itu cerita lain. Tetapi Quran ni saya sayang, Allahu Akbar, duduk atas rahal, 3 kaki 4 kaki tergolek. Saya angkat Quran tersebut yang patut tebal macam gitu, dia jadi tebal 3 kali ganda, tebal semacam ini. Lumpur. Menangis saya. Masuk dalam perpustakaan, semua buku-buku, kitab-kitab yang saya sayang hancur. Sebab kitab yang kita suka, contohnya Ibnu Katsir, bila saya baca saya akan letak sebelah, sama paras. Inilah yang rosak dulu, beratus, daripada hujung sana sampai hujung sana yang duduk dekat bawah. Buku saja dekat 10,000, kereta nazar 80,000, seluruh peralatan elektrik habis, hancur, 100,000 lebih. Masya Allah, subhanallah, Allahu Akbar, meleleh air mata saya ni. Ujian bagi saya tu. Habis saya keluar, saya pun buka secara manual pintu pagar. Saya berkata pada isteri saya, Yayang, awak tak usah masuk dalam bilik, dalam rumah kita, teruk rumah kita. Ambil wuduk, kita solat sunat 2 rakaat. Saya tak tahu kenapa begitu yang saya sebut. Kami pun ambil wuduk, solat depan tu, hampa tika apa ni, Allahu Akbar, solat khabar, solat sunat 2 rakaat. Lepas sudah solat sunat, saya angkat tangan, ya Allah, ya Tuhanku, keampunkanlah kesalahanku, ya Allah, ampunkanlah jika ada salah silapku, ya Allah, jangan kau uji aku dengan sesuatu yang tak dapat aku tanggung, ya Allah. Meleleh air mata, menangis. Habis tu tengok pada isteri saya, dia pun menangis. Tetapi bila bertentang mata, kami senyum. Kalau biasa bukan di masjid, saya tunjuk gambar-gambar tersebut, ada. Bibir saya tersenyum. Masya Allah. Kemudian baru saya faham, bukan saya tak belajar tu kena solat sunat tu. Baru saya faham, bila kita ditimpa ujian yang perkara pertama yang patut kita ambil wuduk, solat sunat 2 rakaat, Allah selesai masalah terus. Masalah apa? Masalah gundah gulana. Banjir tetap banjir, barang 100,000 rosak, tapi hati itu tenang terus, senyum. Dan kita minta pertolongan daripada Allah SWT. Saya tak reti tuan-tuan, saya profesor, saya bersyarah boleh, tulis buku boleh, nak kemas barang banjir saya tak reti. Macam mana nak buat tu? Masya Allah, sekejap saja 3 orang anak dara datang, kaki tangan saya stop, masuk dalam rumah saya. Dia kata, Prof, saya dah ada pengalaman 2 kali dah banjir di Seramat ni. Cara dia yang pertama sekali, kita kena keluarkan barang dulu. Keluarkan barang semua, letak kat luar dulu, baru kita boleh cuci. Ya Allah, saya kata,
awak tak perlu ada PhD untuk selesaikan masalah banjir. Saya ada PhD tak reti. Jadi kami pun mulalah angkat sikit-sikit letih tuan-tuan. Saya tak biasa buat kerja berat. Comot habis seluruh baju saya ni, comot. Ada gambar ni saya letak dalam ni. Dan pada ketika itulah staf saya kata, ya Allah Prof, saya tak pernah tengok Prof keadaan macam ni, mari kita ambil gambar dulu. Boleh. Saya kata okey. Ambil berdiri, sengih ada dalam gambar tu. Saya tak bohong, itulah yang Allah bagi kegembiraan, hilang perasaan gundah gulana. Isi saya pun sama. Buku-buku yang baru dia siap, ada lebih kurang 300 naskah buku yang dia tulis. Ada majlis, lebih kurang nilai dia 4,000, 5,000, hancur, bungkusan belum dibuka lagi. Boleh ambil gambar depan buku tu, sengih macam gitu. Ringkaskan cerita, pukul 12.50 hari Jumaat tu, azan dah nak bunyi solat Jumaat. Tetapi sebelum tu, Allahu Akbar, saya lihat ada 20 orang datang, 20-30 orang datang nak membantu. 15 lebih kurang gitu perempuan, 15 lelaki, dihantar oleh pengarah UiTM Johor. Dia dah ambil keputusan, buat keputusan, semua kaki tangan UiTM akan dibantu. Dan saya bekas pengarah, saya profesor, satu-satunya profesor di UiTM Johor, tentulah dia hantar kat profesor dulu. Itu rahmat Allah lah, nak buat macam mana. Dia hantar sampai pukul 12.55. Saya pun beritahu kat budak lelaki ni, dek, berhenti, mari kita pergi solat Jumaat. Dia buat tak dengar. Beritahu sekali lagi, dek, berhenti dek, kita pergi solat Jumaat dulu, mari, nanti kita sambunglah balik. Buat tak diam, dia tak kisah. Kali ketiga saya sebut, nak pergi semayang ke tidak? Nak semayang boleh ikut saya ni. Senyap. Saya pergi cuci-cuci, saya pun pergi. Tengok masjid Kampung Jawa di Segamat itu biasa penuh solat berjemaah untuk Jumaat. Hari itu tinggal 3 saf ataupun 4 saf. Yang lain itu letih kerana banjir. Satu Segamat ni banjir ni. Habis solat Jumaat, saya pun balik. Saya tengok orang perempuan masih lagi bekerja, menyental, membasuh, jet dan sebagainya. Saya pun tanya isteri saya, ya yang, diorang ni dah berhenti solat ke belum? Dah, saya dah suruh dia orang berhenti. Makin saya suruh, makin kuat dia kerja. Tidak ada seorang pun berhenti. Dalam pada masa itulah saya bertanya pada diri saya, siapa sebenarnya yang diuji? Dia ataupun saya? Mereka itu ataupun saya yang diuji? Betul, saya diberi kena banjir, kena susah, barang-barang semua rosak. Tetapi saya masih lagi pergi solat ke rumah Allah walaupun saya diuji dengan banjir tersebut. Kerana memang cita-cita saya nak solat 5 waktu di masjid. Orang-orang ini yang tak ditimpa masalah tersebut, yang datang membantu saya, ajak pergi, suruh berhenti solat, ajak pergi ke masjid, dia tak nak pergi. Siapakah sebenarnya yang sedang diuji? Allahu Akbar. Masya Allah, subhanallah. Di kampung, di Segamat pada masa tersebut, pusat pemulihan banjir. Di sekolah, sebuah sekolah tu dekat dengan masjid sebelah. Saya dikhabarkan orang yang kena banjir pergi ke sekolah tersebut, bila masuk waktu solat, waktu azan, tak ada seorang pun pergi ke masjid. Allah nak beritahu macam mana lagi supaya kita sedar yang dia itu sedang diuji. Nak suruh mati ke baru nak pergi ke masjid? Kalau Allah dah bagi ujian sampai tahap macam gitu, tak nak lagi pergi masjid, Allah nak bagi macam mana lagi? Nak beritahu macam mana lagi? Tuan-tuan semua ni sehat tubuh badan, tak ada masalah. Kita tak terasa yang kita sedang diuji. Sebab itu kita tak nak penuh masjid kita ni. Tetapi bagi orang yang sedar, Allahu Akbar, Allah bagi ujian, tak mati je tu. Dia bagi kemusnahan daripada harta benda. Itu baru bagi itu je. Itu pun kita tak mampu nak pergi ke masjid untuk menyahut. Bagaimana untuk kita kata bersyukur ketika kita diuji. Masa itulah idea nak tulis buku tu baru sampai. Barulah buat kajian tentang bersyukur. Barulah study Quran balik, baca Quran, baca terjemahan, baca tafsir untuk menulis buku ini. Bila saya dah ready saja, baru saya pergi ke masjid. Baik tuan-tuan, saya nak tanya, apakah ujian yang paling besar yang pernah tuan-tuan hadapi? Tak payah jawab, letak dalam hati saja. Masa sebelum saya tulis buku ini saya tulis di Madinah.
Sebelum pergi ke Madinah, saya ada perjumpaan dengan siapa-siapa nak datang dengan ceramah lah. Saya tanya soalan yang sama, suruh tulis atas kertas lagi. Semua berjawab. Ujian dia, ayah dia meninggal, mak dia meninggal. Ujian dia, dia rasa dia patut naik pangkat tapi tak dapat naik pangkat. Ujian dia, kaum keluarga dia, Allah kena penyakit kronik, kanser. Bila kita salah satu ahli keluarga kita kena penyakit yang macam gitu, kanser lah, penyakit yang memang susah lah, yang memang nampak macam nak mati je, seluruh keluarga akan menderita, akan terasa kesan dia. Percayalah cakap saya. Yalah, abah saya pun dikencing, kanser pun dikencing. Ayu, adik saya, adik ipar saya, breast cancer, anak kecil lagi, duduk di Kedah. Saya kena pergi melawat dia ke Kedah. Tak ke selesa tu nak pergi jauh tu, daripada Segamat nak pergi ke Kedah. Setiap orang akan dapat rasa ujian pada penyakit begitu. Lagi apa lagi? Allahu Akbar, dia beritahu dia businessman, kontraktor, tak dapat kontrak, hampir muflis ketika ekonomi gawat. Tak ada satu pun yang memberitahu saya sebagaimana yang saya hendak. Saya ni pensyarah, kalau saya tanya soalan ada jawapan dia, tapi jawapan tu yang saya hendak lah, bukan semestinya betul, tapi saya rasa yang tu yang saya nak. Baik, tuan-tuan dah ada kat sini, sama tak dengan jawapan yang saya hendak? Saya kata saya nak, Allahu Akbar, biarlah ada seorang kata ujian yang paling besar bagi dia, ujian dia itu adalah tidur. Kenapa tidur? Bayang masa muda dulu, tuan-tuan masa muda dulu, tidur je sampai ke tengah hari, tak sembahyang subuh. Tak ke tuan-tuan merasa itu sebagai satu ujian yang besar? Sebabnya solat itulah yang akan dihisap yang pertama sekali. Kemudian bila kita dah tua macam ini, tidur ni tak boleh bangun datang solat subuh ke masjid. Solat tapi tak boleh datang ke masjid. Orang kata kat saya, Prof, itu fardu kifayah. Ikut kau lah fardu kifayah, saya kata. Tetapi Rasulullah dalam satu hadis mengatakan bahawa hari ni dia kata pada sahabat, aku tak nak jadi imam hari ni, nak para sahabat jadi imam, aku nak pergi cari rumah-rumah keliling ini yang tak datang ke masjid, aku nak bakar rumah dia. Rasulullah cakap macam itu. Tuan-tuan bayangkan satu pagi tuan-tuan tengah tidur, Rasulullah datang bakar. Saya tak nak macam itu. Dalam satu hadis yang lain, hadis Qudsi riwayat Tabrani, Allah SWT berfirman, wahai Adam, kumpulkanlah umatmu untuk dibawa ke muka pengadilan. Nabi Adam bawa 1000 orang, seorang je masuk syurga tanpa dihisap. 999 orang masuk neraka dulu, celup-celup kat situ, baru transfer ke syurga. Itu pun orang yang mengaku Allah itu yang dia sembah, Nabi Muhammad itu pesuruhnya. Orang kafir terus kekal di dalamnya. Tuan-tuan nak masuk dalam neraka 1 minit? Saya tak nak. Saya tak nak isteri saya masuk, saya tak nak anak-anak saya masuk, saya tak nak ayah dan mak saya, abah dan mak saya tak nak, bapa mentua saya tak nak. Saya tak nak kawan-kawan saya masuk dalam neraka dulu. Saya nak kita masuk syurga tanpa dihisap. Jangan ada cita-cita tuan-tuan nak duduk nak tunggu dihisap. Hisap kadang-kadang sampai 50 tahun. Kadang-kadang matahari itu sejengkal daripada matahari kita, peluh dia menitih sampai kita tercengap-cengap, tak dapat bernafas. Sebab itu saya biasa beritahu orang dengan tazkirah saya, kuliah saya, mesti ada cita-cita. Lepas ini kita nak masuk syurga tanpa dihisap. Baru ada makna datang dengan kuliah. Itu yang terbaik yang perlu kita kejar. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, Allahu Akbar, tak ada orang sebut yang bahawa tidur itu merupakan ujian yang paling besar. Sedangkan itulah yang akan menentukan kita bangun solat subuh ataupun tidak. Orang kata pada saya, dia kontraktor macam saya sebut tadi, hampir muflis bila tak dapat kontrak. Bila kita hampir muflis, kita bangun malam, minta dengan Allah, ya Allah, ya Tuanku, aku ni dah nak bankrupt, ya Allah, berilah aku rezeki, ya Allah, bagilah kontrak. Dah tak ada kontrak, datang ke masjid solat 5 waktu. Tak ada kontrak, nak buat apa? Nak apa-apa dah. Tiba-tiba Allah bagi kontrak berjuta-juta. Jadi sibuk tak boleh datang ke masjid. Jadi sibuk kerana kontrak berjuta-juta. Dia solat 5 waktu tetapi solat di hujung waktu. Dia dapat kontrak berjuta-juta, tak bayar zakat, tak ada sedekah.
Tuan-tuan tahu itulah ujian yang sebenar. Orang tak kata dapat kontrak berjuta-juta sebagai satu ujian. Dia kata dia muflis, itu ujian. Kaya bukan satu ujian. Yang sebenarnya kaya itu juga merupakan satu ujian. Ini yang saya tulis dalam buku. Surah Az-Zariyat ayat 56. Allah nyatakan secara jelas, tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk menyembah dan beramal ibadat kepadaku. Kalau kita jatuh miskin, menyebabkan kita menyembah dan beramal ibadat kepada Allah, bermakna kita lulus ujian. Kalau kita kaya, kita menyembah dan beramal ibadat kepada Allah, itu bermakna kita lulus ujian. Sebab itu kita kena beringat, tuan-tuan. Allahu Akbar, saya ingat sangat diri saya. Saya ada ilmu sedikit lah, saya profesor. Tuan-tuan tahu, orang kampung jemput, Prof jemput datang bagi ceramah di kampung saya, begini. Elah, kita profesor, dia kampung macam gitu nak jemput kita. Tuan-tuan, saya gagal dalam ujian tersebut. Berapa ramai ustaz-ustaz yang gagal sekarang ini menghadapi ujian sebab dia mementingkan duit dulu. Saya pernah jemput orang popular lah masa UiTM Seramat. Telefon dia kata, okey ustaz, saya nak jemput ke UiTM Seramat ni untuk program 40 minit. Berapa kena bayar ni? Saya tak nak jual agama, tapi biasa orang bayar 1,000. Okey, saya pun beritahu Profesor Madya, rate dia 150 sejam, Profesor 300. Saya boleh bagi 500. Tak nak datang, fail dalam ujian. Tak usahlah nak belagak macam itu. Tuan-tuan dan puan-puan, orang berilmu juga sedang menghadapi ujian. Berapa ramai dia akan pilih tempat-tempat yang besar-besar. Masjid kecil tak nak pergi. Masjid kecil RM50. Saya bercakap di Bandar Baru Udah, sekali pergi bercakap dibayar 1,500. Saya kata pada mereka, saya kata saya tak ambil bayaran. Tak apa Prof, memang kami dah siap dah. Prof kena ambil. Rasulullah tak pernah tolak hadiah. Betul? Bawa sini, bagi kat saya dalam envelope. Ini duit saya kata, boleh saya buka? Boleh? Saya buka. Ya Allah, 100 belet. Bisik kat telinga tu, ambil dah sekali. Dia akan datang begitu, tuan-tuan dan puan-puan. Saya telah melaluinya. Terus saya tutup, alhamdulillah, ini hadiah, apa ni, duit saya, wang saya nak kembalikan kepada masjid. Ini hadiah daripada saya untuk buatlah pembangunan masjid. Selesai cerita. Lepas pada itu, bila bercakap, saya akan cerita benda ni. Kenapa? Tuan-tuan mungkin ada niat nak bagi kat saya. Masjid ni di Pasir Mas ni, mana ada orang kaya-kaya sangat dah. Kan ada orang kaya. Nak bagi, bercadang nak bagi kat saya 200. Tak usah bagi 200. Bagi 1,000 kalau boleh, kalau ada orang kaya. Bagi 2,000. Lagi banyak, lagi bagus. Tetapi tuan-tuan jangan takut, bagi kat saya masuk, saya buka, saya bagi balik. Hana ambil ni, buat program masjid. Jadi kita tak payahlah buat majlis macam gitu, engkau bagi aku bagi balik. Akhirnya tuan-tuan dah niat macam itu nak bagi, dah lah, cukup lah. Ini yang saya beritahu, tak payah begitu. Saya datang ini semata-mata kerana Allah, semata-mata kerana Allah, semata-mata kerana Allah. Biarlah pendapatan saya di hari akhirat besok, insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, Allahu Akbar. Apa lagi ujian yang telah saya hadapi bila saya menulis buku ini? Mulut saya herok sebelah. Satu hari saya pergi ceramah, dalam masa 2-3 bulan yang sama ya. Saya bagi ceramah di Telekom Segamat. Balik pukul 11.30. Hari itu isteri saya tak ikut saya. Dia tunggu saya di rumah. Balik bercakap, yang macam mana yang ceramah tadi? Biasalah suami isteri bercerita ni, balik nanti dia, tapi ni dia ikut, dia dengar. Kalau dia tak ikut, dia akan tanya saya, yang macam mana ceramah dekat Pasir Mas? Sama soalan yang sama ditanya, macam mana soalan ceramah tadi? Okeylah, gini. Ya, pasal apa mulut awak herok? Dia kata mulut saya herok sebelah. Saya pun terus pergi ke cermin. Takut juga. Tengok, tak boleh buat jadi huruf D. Saya tahu. Tapi tengok tangan, okey, tak kebas. Tetapi terus saya kata pada isteri saya, yang jom kita pergi hospital. Pada masa itulah saya mengucaplah, saya minta ampun dengan Allah. Ya Allah, ya awak tahu tak Facebook saya punya akaun berapa? Tahu. Dia kata beritahu pada semua follower saya tu, kata saya masuk hospital, mungkin stroke, tolong doakan saya kata. Itu yang saya ingat. Tetapi nakal tu ada lagi. Hospital Segamat tak adalah zaman dulu paling teruk. Anak saya nak beranak pun dia tak. Isteri saya kata, misi saya nak beranak lah ni, misi. Allah, mana pandai dia.
Alhamdulillah doktor lalu tengok, orang nak beranak tu. Pasal apa dia tak nak pergi tengok? Sebab pukul 1.30. Kalau dia pergi ambil budak tu pukul 2 dia tak boleh balik. Tu kasyif. Ini perangai orang Islam ni. Kita jumpa macam-macam. Jadi saya dah tahu dah perangai begitu. Masa nak pergi nanti saya kata dengan isteri saya, yang nanti bila sampai nanti awak berhenti kat emergency tu, awak turun, awak papah saya. Suruh cepat sikit lah. Bila turun betul isteri saya pegang saya, cepat dia datang dengan kereta wheelchair. Sepun naik. Terus pergi bawa baring, ambil pressure ni, tekanan darah 220/180. Masya Allah, anytime boleh meletup. Ambil gula 24. Terus bagi bertenang dulu dia kata. Gini apa semua, barulah bagi makan obat apa semua, pukul 1 baru boleh masuk ward kelas 3. Tak bawa surat guarantee letter daripada UiTM. Dalam ward kelas 3 ada 16 orang. Sebelah saya kaki dia terangkat macam gitu. Sebelah saya yang ini boleh bercakap, boleh berjalan. Yang depan-depan pun samalah, boleh lah, bukan kata nak mati dah. Nampak bukan gaya nak mati lagi. Yang paling teruk yang sebelah saya itu saja. Dalam hati saya kata pada diri saya, habis dah lah ni, hari ni hari habis dah saya tentang solat berjemaah saya. Saya kata saya dah tak boleh nak pergi solat subuh berjemaah. Sejak saya balik haji, tuan-tuan dan puan-puan, Allah bagi lagi kepada saya boleh solat berjemaah di masjid. Ini yang saya minta dengan Allah SWT, kecuali jamat dan tasar. Sampai saja masuk waktu subuh, saya tanya misi, ada surau tak kat sini? Dia kata kat luar wad tu tak. Dia kata sebelah kanan. Alhamdulillah. Saya pun pergi. Ada 2 orang anak muda, tuan-tuan dan puan-puan, sedang ambil wuduk. Saya pun tanya dia, adik nak solat subuh ke? Solat subuh kita berjemaah ya? Boleh ji, tapi haji jadi imam. Sebab saya balik daripada ceramah pakai jubah. Tak tukar-tukar jubah tu. Tentu sekali orang pakai jubah kena jadi imam. Siapa yang pakai jubah jangan duduk depan kalau tak nak jadi imam. Kalau tak ada imam hari tersebut, dia akan cari yang pakai jubah dia tuju dulu. Orang pakai kupiah dengan pakai songkok, dia cari orang pakai kupiah dulu. Ini banyak kali dah saya jumpa. Tapi tak ada masalah. Saya kata okey, suruh saya jadi imam. Saya jadi imam. Habis saja imam, tak ada wirid, tak ada apa, saya pusing belakang terus. Adik, minta maaf ya, saya nak bercakap 5 minit. Adik jaga siapa? Mak. Awak jaga ayah. Kita dah lepas solat subuh berjemaah ni. Ayah dengan mak kita dalam bilik sana belum tentu lagi dia solat ke tidak tu. Inilah ujian orang yang bencana sakit ni, bencana badan. Ramai orang bila masuk hospital saja dia tak semayang. Sedangkan semayang tak boleh tinggal. Anak-anak yang jaga, dia tak tanya ayah dia, ayah dah solat tak? Nak suruh saya ambil wuduk? Tidak. Dia pergi tanya, ayah sihat tak hari ni? Tekanan darah macam mana ayah? Ya Allah, gula tinggi ke tidak? Dia tak tanya tentang solat. Ujian untuk kita ni, anak-anak ni. Adik-adik kena tanya mak dan ayah ni. Saya pun masuk. Orang yang saya keluar tadi duduk dalam keadaan katil dia sama saja. Saya buruk sangka memang tak semayang lah tu. Dalam 16 orang, saya seorang je pergi keluar. Jadi tanggungjawab saya untuk berkata ni. Orang yang sebelah sekali saya pergi, saya peluk. Cik, pakcik dah solat pakcik? Kita sakit pun kena solat pakcik. Dia terkejut. Terus ujung katil pergi ke bilik air ambil uduk. Kerana saya ingatkan dia. Dia naik atas katil nak tukar pakaian dia, nak bagi yang bersih, makcik masuk. Makcik ini isteri dia pergi solat. Suami dia tak suruh pun suami dia solat. Kemudian dia bisik dengan saya, dia kata, pakcik ni selalu solat subuh di masjid ni, hari-hari pergi masjid. Ya Allah, orang yang hari-hari pergi masjid masuk dalam hospital tak solat. Inilah ujian kita. Habis orang yang tak pergi solat, yang pandang ringan pada solat, hancurlah. Dia nak mati dah tu, sakit tu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, Allahu Akbar. Pakcik ni pun dah siap-siap settle semua. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kuat dia baca. Saya duduk sebelah dia. Ya Allah, pakcik ni terror juga. Lepas tu siap angkat tangan berdoa tinggi macam gitu ha. Tetapi yang 11 orang, 10 orang tu tak ada perasaan langsung. Tak ada kata nak bangkit pergi ambil wuduk, tak ada.
Inilah ujian yang paling besar bagi saya lah, untuk anak-anak orang yang jaga ayah kita, mak kita yang sakit. Tuan-tuan, saya baca sedikit ya, satu hadis daripada Anas 111. Ujian Badar. Apabila seseorang mukmin diuji oleh Allah dengan sesuatu bencana pada tubuhnya, Allah Ta'ala berfirman kepada malaikat penulis amalnya, tulislah juga untuknya amal-amal soleh yang biasa ia lakukan. Tuan-tuan, saya sakit. Saya tiap-tiap hari selama 5 tahun, 6 tahun sebelum itu, saya tak pernah tinggal solat berjemaah di masjid. Allah kata kat sini, dia perintahkan malaikat penulis amal, kalau dia tak boleh pergi solat masjid berjemaah hari itu kerana dia sakit, tulislah juga amal ibadat tersebut. Habis kalau hari-hari kita tak datang solat berjemaah, apa yang ada? Tak ada. Itulah yang di prinsip dia kata, ingat sebelum kita sakit, masa kita sihat. Ingat sebelum tua tu kita muda. Ingat sebelum kita miskin, kita kaya. Saya sambung ya, baca. Tulislah juga untuknya amal-amal soleh yang biasa ia lakukan. Kemudian jika Tuhan hilangkan bencana yang menimpanya itu, Tuhan jadikan ia hidup berkeadaan baru, bersih suci daripada dosanya. Allah ampunkan dosa bila kita sakit ni. Sebab itu kita kena bersyukur. Kita ni dah jahat sangat, Allah bagi sakit, kemudian kita hampir dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang Allah nak ajar. Yang inilah prinsip bersyukur saat diuji ni. Tuhan jadikan ia hidup berkeadaan baru, bersih suci daripada dosanya, dan jika Tuhan mengambil nyawanya, diberikannya keampunan serta dikurniakan rahmat kepadanya. Riwayat Anas. Tuan-tuan, Allahu Akbar, subhanallah. Kita kan orang Melayu, kita ni Melayu Islam lah, kita selalu mengatakan, ya Allah, dia tu susah betul nak mati. Berapa ramai yang kata begitu. Kita pergi tengok orang secungak-cungak, dia belum menentukan sama ada dia neraka ataupun syurga. Tidak. Ada orang yang terseksa nak mati itu kerana Allah nak angkat makam dia, darjat dia. Tidak semestinya. Orang Cina pun ada yang bukan Cina, orang yang kafir pun ada mati, mati begitu pun ada, supaya dia tidak boleh ungkit besok di dalam neraka. Pasal apa aku ni buat baik, dia kata. Pasal apa mati aku susah. Ini terpulang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana cara kita mati, tapi kita minta kita mati dengan boleh menyebut asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu akhir yang kita hendak. Tuan-tuan dan puan-puan, jadi sepatutnya saya bermula, Allah, masa pendek sangatlah. Itulah saya tengah sedap ni bercakap ni, tapi masa kena berhenti jugalah. Surah Az-Zariyat ada menyatakan bahawa tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk menyembah dan beramal ibadat kepadaku. Itu saja tujuan kita. Bermakna seluruh kehidupan kita merupakan ujian. Sama ada ujian duka ataupun ujian suka. Contoh, di pejabat, tuan-tuan kerja, ada seorang naik pangkat. Yang naik pangkat itu dia happy. Oh, dia gembira. Dia ada ujian dia. Ujian dia kenapa? Allahu Akbar, dia jadi bos, jahat macam nak mampus. Pandai lempar fail, mengata orang, maki orang. Allahu Akbar. Itu ujian bagi dia tu. Ada orang tak dapat naik pangkat, alah dia tu naik pangkat, mengampu, bodek, kerja tak tahu mana, aku lebih baik lagi. Itu pun ujian juga bagi orang tak naik pangkat. Sebab apa? Dia tak sedar bahawa yang bagi rezeki itu Allah Subhanahu Wa Taala. Kau mengampu ke, kau tak mengampu ke? Kalau Allah nak bagi, bagi. Bila kita kata begitu, kita mempersoalkan rezeki yang Allah bagi kepada orang tersebut. Ia boleh jatuh syirik. Rezeki ini datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak usahlah tuan-tuan, dah lah, cukup lah, kita dah tua dah. Tak payah orang nak naik pangkat. Alhamdulillah awak naik pangkat, mudah-mudahan tahun depan aku pula. Cukup. Tak perlu nak bagi komen-komen yang lebih. Jaga hati kita ni. Masya Allah, subhanallah, Allahu Akbar. Tuan-tuan dan puan-puan, kita ada anak. Semua orang minta anak. Semua orang nak anak lelaki, nak anak perempuan. Tuan-tuan tahu anak ini merupakan anugerah Allah. Allah kata, engkau mandul ke, aku yang bagi. Engkau dapat anak perempuan pun aku yang bagi. Engkau dapat anak yang kembar pun aku yang bagi.
Itu semua nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang kita bagi. Anak ini juga merupakan anugerah dan juga merupakan ujian kepada Allah, daripada Allah. Tuan-tuan, semua ini Allah, saya percaya dan yakin tuan-tuan ni hati semua lembut dah. Tiap-tiap kali subuh akan datang solat subuh. Tetapi berapa ramai di antara tuan-tuan yang sanggup kejut datang anak solat subuh berjemaah di masjid bersama-sama kita? Mana ada di Malaysia ini budak-budak 7 tahun yang datang solat berjemaah di masjid. Mak bapak dia, ibu bapa dia takut nak bawa anak dia ke masjid, takut mengantuk pergi sekolah. Siapa aja? Kalaulah kita sayang dan cinta kepada anak-anak kita, bawa dia daripada masjid daripada umur 7 tahun. Rasulullah ajar kita mendidik anak daripada umur 7 tahun untuk solat. Bukan solat saja, untuk semua benda. Maaf ya, macam nak marah kan, tapi tidak, saya semangat je. Ajar anak kita umur 7 tahun. Tuan-tuan semua nak masuk syurga, anak kita perlu diajar daripada umur 7 tahun. 10 tahun rotan dia. Anak perempuan saya tak bawa pergi ke masjid. Tetapi anak lelaki saya tiap-tiap kali subuh, dia tahu kali pertama, Amirul bangun, Amirul. Amirul bangun, Amirul. Amirul bangun. Tiap-tiap hari begitu. Tetapi itu yang patut kita buat. Sampai sekarang dia tak ada masalah, memang subuh terus bingkas bangun pergi. Kerana dia ajar daripada kecil. Bila saya sedar lah, 7 tahun, 8 tahun begini. Dulu baca Quran pun tak kerti. Tapi bila Allah bagi taufik dan hidayah, Allahu Akbar. Atuk guru saya ni orang Pasir Mas ni. Ada apa ni, madrasah mana tahu, dia pergi ke Shah Alam tu, ketuk pintu rumah saya. Ada tak orang nak belajar Quran kat sini? Dia tanya saya, hari-hari duk cerita dengan Allah nak pergi haji dulu dah, travel haji ni. Ya Allah, ya Tuhanku, aku ni tak pandai baca Quran, ya Allah, aku buta huruf, ya Allah, tapi aku nak pergi menunaikan pada haji ini semata-mata kerana-Mu, ya Allah. Kau bantu aku, ya Allah, Kau ajar aku, ya Allah. Allah ajar saya bukan melalui bangun-bangun bangkit terus boleh baca Alif Lam Mim. Dia tak lagi lagu tu. Dia hantar seorang Al-Hafiz daripada Pasir Mas ni. Agak-agak Hafizi ada tak ke sini ni? Dia janji nak datang. Dia yang datang cari kerja dengan saya. Belajar daripada alif, ba, ta, sa, abata, ababa, abasa. Malam-malam nangis, ya Allah, ya Tuhanku, aku tak pandai baca Quran, tapi aku tengah belajar qiraati ni, ya Allah, Kau bantu aku, ya Allah. Tenangkanlah hati aku, ya Allah. Kuatkanlah semangat aku, ya Allah. Lembutkanlah lidahku, ya Allah. Bangun pada 1/3 hujung malam yang tersisa, merayu dan merintih kepada Allah. Dalam sebulan habis qiraat 1 sampai 6. Dalam masa sebulan habis Muqaddam. Sebelum berangkat ke Tanah Suci juz 9. Duduk di Mekah 35 hari, khatam buat pertama kali. Duduk di Madinah 8 hari. Dalam masa 6 hari saya habis terjemahan 1200 muka surat. Masya Allah, subhanallah, Allahu Akbar. Ujian untuk saya, ujian untuk anak-anak saya. Anak-anak saya semua khatam Quran. Saya ayah dia ni, Masya Allah, ada masalah. Jadi tuan-tuan dan perempuan, Allahu Akbar, apa lagi ujian yang ada? Saya dalam ni saya banyak senarai, ada 10-15 ujian. Tetapi akhirnya sekali Allah kata pada kita, semua kita ini akan diuji. Dia uji kita ini untuk memisahkan dua kumpulan. Satu kumpulan beriman dan satu lagi kumpulan pendusta. Konklusi apa ni, kesimpulannya begitu. Dia nak uji kita. Kita semua ni okey belaka. Tetapi Allah nak tengok siapa kumpulan yang beriman, siapa kumpulan pendusta. Saya nak masuk kumpulan beriman, saya tak nak masuk kumpulan pendusta. Jadi di pejabat kita yang kaki ampu, yang kaki bodek, yang tak buat kerja, itu kumpulan pendusta. Pedulikan dia. Allah dah beritahu begitu. Semalam saya solat di Masjid Alul Lentang, kampung saya. Saya tengok yang apa ni, laser tu. Dia tulis situ, bila ditimpa musibah bersabarlah. Tuan-tuan pernah tak orang nasihat begitu? Bila mak kita meninggal ke, kaum keluarga yang meninggal, dia peluk kita, Prof, sabar Prof, sabar Prof. Apa sabar-sabar? Saya pernah tanya, cakap begitu dengan ustaz saya masa saya jadi pengarah lah. Kata, apa sabar-sabar ustaz? Bila keadaan banjir rumah saya, ustaz kata suruh sabar sebab ustaz tengok kereta saya rosak, ustaz tengok rumah saya lumpur setinggi itu, barang-barang rosak, baju-baju semua habis. Sebab tu ustaz kata sabar. Betul? Betul dia kata. Maka itu bukan sabar yang sebenar. Bukanlah kaedah sebenar kita
menghadapi musibah ataupun menghadapi ujian. Orang sebut separuh saja. Jadi ringkasnya saya nak beritahu beginilah, masa dah tak ada ni. Dalam surah Al-Baqarah ayat 45 ada satu bab saya cerita bagaimana nak menghadapi ujian. Sebab itu tuan-tuan tak payah beli buku ni, ambil pegang yang ini saja. Dalam surah Al-Baqarah ayat 45 Allah nyatakan, apabila kita manusia ini ditimpa ujian, hendaklah engkau sabar dan solat. Sesungguhnya solat itu sangat sukar kecuali mereka yang khusyuk. Kita duk kata sabar. Itu yang puak-puak yang sabar macam ini, yang tak pergi solat di masjid tu, Jumaat tu, hari Jumaat tu. Sabar duk tidur kat rumah, sakit belakang. Kena cakap dengan dia, orang yang ditimpa musibah, sabar, banyakkan solat, bangun malam, bermunajat dengan Allah, berdoa dengan Allah, cerita dengan Allah. Itulah sabar yang sebenar. Makin kita diuji, makin kita pergi ke masjid. Makin kita diuji, makin kita cerita dengan Allah. Sebab itu tuan-tuan, baru saya tahu bila saya sampai di rumah tadi, yang saya solat sunat 2 rakaat dan saya cerita dengan Allah, ya Allah, ya Tuhanku, kau ampunkanlah dosa-dosaku, ya Allah, jangan kau uji aku dengan sesuatu yang tidak terdaya aku tanggung, ya Allah. Allah bagi terus jawapan, dia hilangkan gundah gulana. Sebab itulah Allah SWT, Allah dalam satu hadis mengatakan bahawa Allah SWT turun ke langit dunia pada 1/3 hujung malam yang tersisa, dan Allah bertanya kepada hamba-Nya, ada tak hamba-Ku yang nak berdoa kepada-Ku, aku nak makbulkan doanya? Ada tak yang nak bertaubat kepada-Ku, aku nak ampunkan dosanya? Ada tak yang nak meminta, aku nak bagi apa yang dia minta? Allah janji dengan kita, engkau berdoa aku makbulkan, engkau meminta aku nak bagi. Doa dengan minta, apa beza? Sama saja kan? Doa nampak kelas sikit, minta tu nampak low kelas sikit. Tetapi yang low kelas itulah yang Allah hendak. Merayu dan merintih kepada Allah SWT. Janji Allah sentiasa benar. Tetapi isunya apa? 1/3 hujung malam yang tersisa, waktu tahajud. Bangun solat tahajud. Lepas solat tahajud 2 rakaat, kalau kita tak biasa, dah terus minta. Apa saja yang kita minta. Tetapi Allah ini bila kita berdoa, ada atur cara dia. Kita boleh minta, ya Allah, aku nak proton saga, ya Allah, aku nak proton saga, ya Allah, pom, Allah bagi kancing. Pasal apa? Allah tahu, bagi proton saga 2 minggu mati, pasal bawa laju. Dia maha mengetahui. Ya Allah, aku nak proton saga, ya Allah, aku nak proton saga, dia bagi Mercedes. Dia maha berkuasa. Dia nak bagi Mercedes, ikut dia lah. Ya Allah, ya Tuanku, aku nak proton saga, ya Allah, proton saga, hari ni minta, besok minta, bulan minta, tak dapat, 6 bulan minta, tak dapat, 7 bulan minta. Dia raja, kita hamba, ikut dia bila dia nak bagi. Dia tahu bila sesuai. Isi saya 6 tahun berdoa, ya Allah, ya Tuanku, aku nak pergi haji pada usiaku yang muda, ya Allah, tapi aku nak pergi bersama suamiku, ya Allah, ya Allah, kau bukalah pintu hatinya, ya Allah, lembutkanlah hatinya. 6 tahun dia menangis dan merintih kepada Allah, sebab saya tak nak pergi haji. Dan bila Allah makbulkan, dia tahu bila dia nak makbulkan, saya pergi haji, ya lani hari-hari bagi ceramah haji pada orang nak pergi haji. Lebih lagi dia bagi, tulis buku lagi pasal haji, Allahu Akbar, buat VCD lagi, TV panggil lagi untuk cerita pasal haji. Allah bagi nikmat macam mana kita tak boleh faham. Allah, ya Allah, aku nak proton saga, ya Allah, aku nak proton saga, ya Allah, sampai mati tak dapat. Allah kata, barang siapa yang berdoa kepadaku dengan penuh keikhlasan, jika aku tidak makbulkan, aku akan muliakan pada hari akhirat besok. Allahu Akbar. Akhirnya ada timbul satu perkataan, redha. Bila kita redha, ya Allah, Allah akan bagi apa yang kita minta besok di hari akhirat. Itu lebih baik sebenarnya. Masya Allah, subhanallah, Allahu Akbar. Tuan-tuan boleh tengok sambungan saya bercakap ni di Motivasi Pagi TV3, 18 hari bulan, 19 hari bulan, 25 hari bulan, 26 hari bulan, minggu depan. Saya bercakap tentang bersyukur saat diuji, 2 siri. Kemudian ada siri-siri lain, itu tajuk-tajuk lain lah. Tuan-tuan boleh sambunglah kat situ, tuan-tuan, insya-Allah. Allahu Akbar. Saya minta maaf dalam saya bercakap ni banyak perkara-perkara yang kadang-kadang naik semangat tu tinggi sikit suara. Makin lama makin tinggi, makin lama makin tinggi. Bukan saya marah tuan-tuan, tidak. Ia datang daripada hati saya. Kalau tuan-tuan, saya kata tadi, tak payahlah nak beli buku ni. Ingat ya, bila kita diuji, kita kena bersyukur kepada Allah. Cara bersyukurnya bersabar dan solat. Tetapi solat ini sangat sukar kecuali mereka yang khusyuk. Khusyuk ini bukan pada solat saja, khusyuk ini dalam amal ibadat, semua amal ibadat. Bila kita buat ini semata-mata kerana Allah, semata-mata kerana Allah, semata-mata kerana Allah, insya-Allah tak ada apa. Jemputlah saya pada lain kali, tahun depan saya balik lagi, insya-Allah.
Kalau tak sambung kontrak, duduklah Malaysia balik. Kalau sambung lagi, saya akan bercuti lagi, tapi saya berharaplah saya dapat menunaikan fardu Ramadan saya di Madinah tahun depan. Tahun ini dah, tahun lepas di Madinah, tahun ini di Malaysia, tahun depan di Madinah balik, insya-Allah. Mudah-mudahan panjang umur begitu. Saya minta maaf tuan-tuan kalau ada salah silap saya. Mudah-mudahan ada ilmu yang bermanfaat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad. Allah wahdahu la syarikalah. Muhammadu abduhu wa rasuluh. Tawajjaha syusyita fa innaka mansur. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon keampunan daripada-Mu ya Allah. Sungguh banyak dosa-dosa yang telah kami lakukan ya Allah, sama ada dosa-dosa yang kami sedar ataupun yang kami tidak sedar, dosa-dosa besar, dosa-dosa kecil. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa penglihatan kami, dosa-dosa pendengaran kami, dosa-dosa tutur kata kami, dosa-dosa lintasan hati kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, jika kami pernah berlaku syirik, pernah menduakan-Mu ya Allah, ampunilah kami ya Allah. Sesungguhnya kami tidak pernah berniat begitu ya Allah. Jika ia berlaku kerana kebodohan dan kejahilan kami ya Allah, ampunilah kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami sebagai manusia yang sentiasa bersyukur kepada-Mu, sentiasa mencintai-Mu ya Allah. Jadikanlah apa yang kami lakukan ini sebagai suatu amal ibadat yang diterima-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, jika kami dipanggil oleh-Mu, tempatkanlah kami di kalangan orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Masukkanlah kami ke dalam syurga-Mu ya Allah, syurga yang paling istimewa ya Allah, dan masukkanlah kami tanpa dihisab ya Allah. Masukkanlah kami dengan rahmat-Mu ya Allah. Kami memohon kepada-Mu kerana Engkaulah yang telah menciptakan kami, Engkaulah yang maha berkuasa, Engkaulah yang maha pengasih, dan Engkaulah yang maha penyayang. Engkaulah yang satu-satunya yang kami sembah, yang kami minta pertolongan ya Allah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar, wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amin amin. Astaghfirullahaladzim.